Okey, dalam video kita kali ni saya nak kongsi dekat korang total jumlah duit yang kita dah berjaya claim dari aplikasi Puzzle Farm. Saya claim dekat dalam aplikasi ni bermula 6 hari bulan 2 2026 sehinggalah pada bulan 4 6 hari bulan 4. So jumlah semua duit yang kita dah berjaya withdraw lebih daripada RM400. And yang bestnya pasal aplikasi ni dia ada minimum withdraw paling sikit RM2 dengan RM4. RM2 dengan RM4 korang boleh claim setiap hari. Tapi saya tak pasti korang punya sama ataupun tak macam saya. Saya punya ada minimum RM2 dengan RM4. So boleh claim setiap hari guys. So bagi korang yang tak pernah lagi bermain dekat dalam aplikasi ni ataupun korang yang nak try, boleh tekan link yang ada dekat bawah video. Nanti korang kena daftar guna Google korang. Lepas korang dah register, dah boleh terus guna guys. Tak perlu isikan kod referral. Sebab benda tu tak wajib pun. Kalau korang nak masukkan boleh, tak nak masukkan pun boleh, tak ada masalah. So dekat dalam aplikasi ni untuk kita dapatkan duit, kita kena ada coin. Kita kena tukar coin yang kita dapat tu kepada duit hijau. Daripada duit hijau tu lah kita guna untuk withdraw kita punya duit. Jadi dekat dalam aplikasi ni dia cuma ada satu jenis kaedah pembayaran sahaja guys. Okay, untuk korang dapatkan coin yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan ni. Dia punya game tu senang je, korang kena susun gambar mengikut 3 gambar yang sama. Untuk kalau carrot, korang susun 3 gambar carrot yang sama. Kalau blok kayu, korang susun 3 gambar kayu. Lepas tu rumput, korang susun 3 gambar rumput. Macam gitu guys. So nanti bila dia naik level ataupun dia naik pergi next game, korang boleh dapatkan random sama ada duit hijau ataupun coin. So korang main je game setiap hari untuk dapatkan coin. Nanti bila korang dah cukup minimum withdraw, korang boleh tukar korang punya coin kepada duit hijau. So dari duit hijau tu lah korang guna untuk withdraw korang punya duit guys. So ini adalah contoh coin yang korang akan dapat nanti geng. Kalau dia ada keluar macam ni, maksudnya korang boleh claim korang punya coin. Tapi kena tengok iklan. Kalau korang skip, korang tak dapat coin. So itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalau nak dapatkan coin, korang boleh klik dekat tepi ni. Dekat sini dia ada daily task ataupun mission harian yang korang kena buat. Yang pertama, korang kena tonton 2 video iklan. Lepas tu task yang kedua, korang kena hapuskan 300 blok. Untuk 300 blok ni yang dekat sini tadi geng, yang dekat bahagian game tadi, korang kena selesaikan 300 blok. Lepas tu korang kena selesaikan 2 cabutan bertuah. Dan yang terakhir, korang kena main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit. So daily task ni korang buat setiap hari untuk dapatkan coin. And yang terakhir untuk dapatkan point, korang boleh klik dekat sini. Dekat sini dia ada task yang mana korang kena dapatkan ganjaran dalam masa 60 saat. Maksudnya bila korang klik dekat bahagian start, and korang kena main selama 60 saat macam tu kot. Lepas tu boleh claim korang punya coin. Tapi task yang dekat sini saya tak pernah buat, jadi saya tak tahu dia punya step tu macam mana. Okey, untuk cara saya dapatkan point, yang pertama saya main game dekat depan ni. Dan yang kedua saya buat dia punya daily task. Kalau invite orang, saya main invite juga. Cuma saya tak invite orang setiap hari, sebab saya ada buat kerja lain juga kan. Ada masa nak invite orang. Tapi saya juga ada main invite orang. Kat mana saya promote, saya akan share saya punya link dekat dalam grup WhatsApp ataupun dekat dalam grup Facebook. Kebanyakan saya akan cari referral dekat Facebook lah, sebab Facebook dia banyak grup yang korang boleh join. Tapi saya rasa kebanyakan referral yang saya dapat semuanya daripada Facebook. Dekat Facebook ada beratus-ratus grup yang saya join. Macam-macam grup saya masuk guys. Grup buat duit ada, grup iklan ada, grup jual beli ada, grup community ada, grup viral, grup apa lagi. Macam-macam lah saya join dekat Facebook. Cuma kalau kita nak share kita punya link referral ni, dia tak boleh lah kita share je macam tu kita punya link. Nanti orang pun tak nak tekan kan. Dia ada cara macam mana nak promote dengan betul. So kalau korang nak dapatkan tips cara-cara promote, cara buat ayat, korang boleh dapatkan dekat saya. Saya ada sediakan tip cara-cara invite orang, cara promote dan juga grup yang sesuai untuk korang promote. So siapa yang nak dapatkan tip tu boleh dapatkan dekat saya. Korang tekan je link dekat bawah video ni. Satu lagi, kalau korang yang baru jumpa video ni tapi korang tak tahu nak pakai aplikasi yang mana satu, ataupun kalau korang rasa aplikasi ni susah untuk korang guna, korang boleh tengok video-video dekat channel YouTube saya, buat duit tanpa modal. Ada banyak lagi aplikasi buat duit yang senang untuk korang guna. Okey, untuk buat penukaran pula geng, korang mesti kena ada 129 coin. Dia punya minimum yang korang kena ada. And korang boleh tukar dengan RM2.35. Lepas tu kalau korang nak tukar dengan RM24, korang kena ada 1,290 coin. Kemudian kalau korang nak tukar dengan RM246 pula, korang kena ada 12,090 coin. 12,090 pula dah. 12,900 coin. Yang paling banyak korang boleh tukar RM1,000, tapi kena ada 50,000 coin. So setakat ni yang saya pernah claim cuma RM2 dengan RM24 sahaja. Kalau yang 200 dengan 1,000 saya tak pernah claim guys. Cara nak buat dia punya penukaran senang je. Korang klik dekat bawah ni. Nanti dia akan tukar sendiri kepada duit hijau. Lepas tu korang klik dekat duit hijau korang.
and pilih berapa ringgit yang korang nak claim. Tapi sebelum tu korang kena add dulu korang punya akaun TNG. Cara nak masukkan nombor telefon Touch 'n Go korang tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh dia macam ni, 0175810918. Nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang, and korang klik dekat bahagian withdraw. Kemudian korang kena tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam untuk dorang proses korang punya duit. Tapi kalau korang withdraw hari Jumaat, nanti hari Isnin ataupun Selasa baru korang dapat duit. Sebab Sabtu dengan Ahad Touch 'n Go dorang tak ada buat payment. Mana-mana aplikasi pun kalau korang main Sabtu dengan Ahad dorang tak ada buat payment. Jadi hari yang sesuai untuk kita claim pada hari Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. Okay guys, itu je lah untuk video kita hari ni. Kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga berhasil.